Assalamualaikum semua. Saya cuba nak sharekan waktu tengah hari ni. Saya nak sharekan berkenaan dengan cerita di mana berkenaan dengan cerita belalang. Ada belalang ni pun ada cerita tau. Okey, kenapa dengan cerita belalang ni? Okey, dia ada satu kisah ni lah. Saya ada terbaca cerita pasal belalang. Dia lompat ni lompat yang normal. Sebab belalang ni dia boleh lompat kan. Okey, ada seekor belalang ni, dia terperangkap dalam satu kotak ni untuk satu jangka masa yang lama di mana dia tak boleh nak lepaskan diri. So, bila dia lompat, contohnya sekarang kotak tu tinggi ni kan. Dia lompat untuk lepaskan diri. Jadi, bila dia dah lepaskan diri, dia lompat paras yang dalam kotak tu sajalah sebab dia dalam kotak kan. And then, bila dia dah lepaskan diri, dia dah keluar daripada dunia kotak tu. Dia dah masuk ke dunia hutan. Dia jumpalah dengan spesies dia yang sama, belalang ni kan. And then bila dia dah jumpa dengan spesies belalang yang lain, adalah dia jumpa yang sama remaja macam dia, contoh dia. Lepas tu dia tengoklah belalang yang sama age dengan dia. Kenapa dia lompat lagi tinggi daripada aku kan? Sebab aku rasa aku dah lompat ni paling tinggi dah aku rasa. Tapi kenapa belalang tu lompat lagi tinggi daripada aku? So, dia pergilah tanya kat belalang tu. Mat, contohnya Mat, kenapa engkau lompat lagi tinggi daripada aku? Kau dengan aku sama je umur, remaja sama je umur. Lepas tu Mat tu cakap, memang biasalah, standard lah kita punya lompatan tinggi ni. Contoh dia kan, si yang belalang yang dalam kotak ni, dia lompat gini je lah. Sebab dia dah lama terperangkap dalam kotak. Jadi lompatan dia pun tinggi kotak ni je lah. Sebab dia ingat dia punya lompatan yang paling tinggi tu memang tinggi ni. Dan bila dia dah terlepas daripada kotak, dia dah pergi jumpa dengan dunia luar punya belalang. Belalang tu lagi lompat lagi tinggi daripada dia. Jadi dia macam pelik. Kenapa aku lompat? Aku rasa aku dah sungguh-sungguh dah lompat. Kenapa belalang tu lagi tinggi lompatan daripada aku? Sebab dia ingat dalam kotak tu yang sebelum ni dia terperangkap tu, itulah dunia dia. Itulah dia punya keupayaan yang dia boleh lompat tu. Padahal dia tak tahu bila dia dah terlepas daripada dunia kotak ni, dia dapat jumpa pula dengan belalang yang di luar tu, alam di luar kotak dia ni, di mana belalang tu dia boleh lompat lagi tinggi pada dia. Inilah perumpamaan yang sama macam kita. Macam kita dah fikir kita kat kelompok ni saja. Aku memang kat bahagian store ni sajalah. Aku ni bahagian admin ni sajalah. Aku memang tak boleh nak kerja lebih-lebih. Aku tak boleh nak multitasking. Aku tak boleh nak belajar benda yang lebih tinggi pada aku. Aku level ni je. Jangan. Walaupun anda SPM ke tak, anda jangan bagi sekatan yang macam belalang dalam kotak ni. Di dalam kotak ni, saya kerja tahap ni saja. Saya tak nak lebih. Boleh, anda boleh lebih. Dia tak kira sebenarnya anda punya jawatan tu, jangan anda tengok saya admin, saya store saja, storekeeper saja. Anda macam tak ada level. Macam anda ni bahagian bawah-bawah. Tak. Anda kena fikir, walaupun anda kat level bawah ni bagus sebenarnya sebab anda boleh belajar benda yang basic tau. Kebanyakan orang yang kat atas ni, dia tak tahu prosedur macam mana orang bawahan ni buat kerja. Bukan bawahan maksud saya hamba, taklah. Orang yang level bawah ni macam store, admin yang biasa-biasa ni buat kerja. Kebanyakan manager dia tahu nak bagi arahan je. Dan dia tak tahu flow tu macam mana. Betul tak? Jadi bila anda naik pada bawah, anda daripada store, tak mustahil anda boleh jadi supervisor. Sebab bos dia kebanyakan dia tak nak banyak masalah tau. Bila dia tengok ada orang ni yang dia boleh harapkan untuk jaga bahagian tertentu, dia tak akan teragak-agak untuk bagi tambahan gaji kat sana sebab dia dah ada sedikit overload kat sana. Mungkin daripada store tu dia boleh jadi supervisor ke, in charge ke. Anda jangan fikir anda store saja. That's why bila anda dibagi peluang, contohnya bos akan tanya, you rasa you boleh tak nak handle bahagian supervisor? I pening kepala lah. Kebanyakan bos macam tu tau. Dia tak boleh tau kalau asyik-asyik orang nak pleasure dia, kejap masalah tu, kejap masalah ni. Kalau dia nak lepas tangan, dia cuma nak dapatkan sales saja, payment saja. I dah invest, I dah bagi duit, dah bagi modal. You all pandai-pandai lah running. Saya nak tahu ada untung saja, tak ada rugi. Bila rugi baru dia sakit kepala. Jadi kebanyakan bila sekarang ni kita banyak ada masalah dengan kita punya staff. Sebab staff sekarang dia macam banyaklah benda yang tak kena di mata dia orang kan. Macam gaji tak kena, job scope tak kena. Adalah banyak benda yang tak kena ni. Tambah-tambah mereka yang baru fresh graduate, yang baru keluar
EU ke, SPM ke, banyaklah yang benda dia orang rasa tak puas hati. Kita kalau boleh, bagi saya selalu galakkan lah kita stay kat satu company tu, bagi saya 1 tahun lah. Daripada apa yang saya pernah lalui sebelum ni, kalau anda rasa nak jump, nak tukar kerja kan, anda bagi masa 1 tahun je. Sebab apa tahu? Kebanyakan staff ni, dia rasa tekanan, dia rasa macam dia tak boleh nak kerja sebab dia tak tahu flow tu macam mana. Contohnya kan, dia asyik buat salah. Macam dia buat ni, salah. Kenapa you buat macam ni salah? Dia buat macam ni, salah. Asyik salah. Bila anda dah dijumpa dengan banyak kesalahan, asyik kena tegur banyak salah, jadi anda rasa macam down tau. Bila anda rasa down, anda rasa macam, saya ni tak sesuai kerja kat sini agaknya sebab asyik buat salah je. Cuba kalau apa yang anda buat tu benda yang okey, yang smooth, yang memang anda rasa boleh, anda boleh handle. Anda boleh handle, anda tengok je. Okey, saya tahu nak buat macam mana, saya boleh settle. Jadi kat tahap level confident anda kat sana tinggi tau. Bila kita punya level confident tinggi, kita buat kerja tu, kita rasa kita confident lah nak buat. Sebab tu anda boleh stay kat satu syarikat tu lama sebab anda tahu nak handle kerja tu macam mana. Kalau let's say macam tiba-tiba ada customer call ke, minta, ni apa cerita anda ni? Anda rasa dah gagap dah. Macam mana? Tak ada siapa yang boleh tolong kita. Bila tak ada orang nak tolong tu, anda rasa macam terkapai-kapai. Masa tu baru anda rasa macam, susahnya, rasa tak boleh lah kerja kat sini. Jadi anda akan pergi cari kerja lain, kat tempat lain. Dan bila anda pindah kat tempat lain, benda tu takkan settle. Masalah ni takkan settle sebab kita punya perangai, kita punya habit, kita dah memang macam tu. Kita dah rasa macam kita tak tahu tak tahu. Then cubalah usaha untuk cari solution, untuk belajar macam mana kita nak solve masalah ni. Sebab kita kena set tiap-tiap masalah yang ada ni, dia mesti ada jalan penyelesaian punya. Cuma kita yang rasa malu, tak ada setengah ni dia jenis macam mana saya nak tanya, tak nak, dia jadi disimpan. Bila disimpan, dia takkan tahulah benda tu sebenarnya senang je, kacang je. Anda buat macam ni je, 1 minit dia boleh settle. Daripada dia pergi simpan macam tu, beratnya, susahnya, hari-hari dia kena face benda ni. Jadi, benda takkan settle dan anda pun tak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. That's why bila anda tanya, katakanlah anda tanya orang atasan ke, dia mesti ada seseorang yang akan tahu benda ni. Contohnya kalau problem A kan dah terjadi, macam mana nak settle? Mesti ada orang yang kita boleh refer kan, yang dia boleh settlekan masalah ni. Jadi kita kena belajar dengan kawan tu, orang yang boleh settle tu. Macam mana puan? Kalau puan lah, kalau let's say anda dah biasa dengan kak ke, abang ke, kakak, macam mana kak nak settle benda ni? Oh gitu, saya tak tahu pula. Kalau jadi macam ni, kita tanya kat akak tu balik. Oh kalau macam jadi macam ni, saya boleh buat macam ni kak? Dia cakap, yelah boleh je, okey je mana. So anda dah fikir, oh lah senang aja kerja tu sebenarnya. Itulah kehidupan dalam dunia pekerjaan ni sebenarnya tahu. Dia taklah susah mana, cuma cara kita terima benda tu, cara kita nak handle tu yang buat kita rasa, susahnya, tak bolehlah kerja kat sini, beratnya lah nak buat kerja ni lagi. Susah. Jadi kita hari kita pergi kerja tu dengan mood yang tak berapa nak ceria lah. Kita asyik fikir pasal masalah tu, nak kena hadap masalah tu lagi, dah lah susah, dah lah complicated, dah lah kena jumpa bos untuk present benda tu. Itu yang buatkan kita rasa macam berat sangat nak pergi kerja hari-hari. Itu yang saya cuba nak sampaikan kat sini. Bila kita dah face satu masalah tu, kita cari apa jalan penyelesaian dia. Daripada jalan penyelesaian tu baru kita akan belajar. Gitu je masalah kita nak handle. So nanti in future kalau kita face masalah yang sama, kacang je. Okay, you buat macam ni je. Kita dah okay. That's why bila kita tahu nak handle macam mana, kita rasa seronok lah nak kerja. Jadi kerja tu jadi sesuatu yang fun bagi kita. Bukannya macam, tak boleh lah, saya tak pandai lah. Jangan cakap gitu. Anda jangan selalu setkan, saya memang tak sesuai untuk kerja tu, saya tak pandai. Kalau terlebih calculation sikit, saya tak boleh lah, calculation saya lemah lah. Jadi bila anda dah set level tu, anda sendiri yang setkan tahap anda sendiri kat sana. Anda sendiri yang set tinggi anda nak lompat tinggi ni je. Daripada realiti luar tu, sebenarnya anda boleh lompat lagi tinggi. Anda sendiri yang nak set, okay, tak apalah, saya nak lompat gini je lah. Dunia saya, gini je lah ketinggian dia. Jadi salahnya siapa? Kita kalau boleh, kita ada salah satu benda tu, cuba kita tengok diri kita sendiri. Kita betulkan diri kita sendiri. Ya betul, bos ada macam-macam perangai. Bos ni memang jenis asyik nak marah orang lah, nak mengamuk lah. Ada pula kita punya supervisor, accountant ke yang jenis asyik nak berbebel je, susahkan kita lah. Memang akan ada type-type yang macam ni. Tak kisah dunia pekerjaan. Kalau kita
pindah, kita resign, kita pergi tempat lain pun akan ada juga orang-orang macam ni kat mana-mana, betul? Tak, kita punya sekolah pun sama juga. Sekolah kita pun mesti ada juga kawan-kawan yang annoying ni, betul tak? Ada juga cikgu-cikgu yang annoying. And then anda buat apa? Berhenti sekolah ke? Lari pada sekolah tu ke? Tak kan? Kita face je lah. Nak tak nak hari-hari dia masuk kelas kita, terpaksalah ngadap muka dia, betul tak? Sama juga dengan dunia pekerjaan. Cuma dunia pekerjaan ni, kita ada kelebihan kalau kita tak suka resign. Itu je lah yang kita boleh buat. Selection yang kita ada. That's why kita asyik nak lompat. And then ada rasa macam touching sikit, berhenti. Touching sikit, berhenti. Jadi macam mana anda nak belajar tentang flow satu-satu kerja tu? Sebab ada setengah syarikat ni dia ada bagi peluang untuk anda nak berkembang tau. Kalau you rasa nak belajar, okey, panggil orang ni ajar. Ada bos dia jenis gitu tau. Dia nak orang yang boleh handle benda tu, yang boleh diharapkan, bukan suruh you belajar, tak ada. Kalau dia rasa orang tu memang jenis boleh diajar, orang ni jenis suka belajar, dia akan minta orang yang boleh ajar untuk hand over kat kawan ni. You belajar tentang cara macam mana nak handle store, nanti you boleh in charge dah. Gitu. Ada setengah company bos ni memang jenis macam tu, yang banyak bagi peluang ke orang. Kalau dia rasa orang tu ada potensi untuk nak belajar, untuk nak ambil lagi banyak, orang cakap apa, tanggungjawab kan, dia akan bagi peluang kat orang tu. Dan dia cakap, okey, untuk benda ni, I tambah you punya allowance. Jadi kat sini kita kena tengok benda tu jauh lah. Kita jangan ingat, I kerja kat sini, macam ni je lah, tak ada ke mana-mana. Sebab hari-hari kita kena ada kita punya goal tau. Supaya kita hari-hari kita hidup ni, kita bangun je. Okey, apa misi saya hari ni? Tak ada. Anda tak boleh nak fikir, pergi kerja balik. Boring je. Tak boleh. Anda kena fikir untuk makin advancekan diri anda. Okey, sekarang saya dah kat level ni. Saya akan setkan saya punya goal. Saya nak achieve saya punya target ni pada tertentu. Pada 3 bulan akan datang ke, pada tahun depan ke. And then anda kena make sure anda dapatlah hit target tu. Anda kena perform. Sebab kadang-kadang saya pernah try dah. Setahun gaji saya tak naik. Masa tu saya tak berkira pasal gaji, cuma disebabkan saya punya kilang tempat saya kerja tu, dia dah shift ke tempat lain. Dia dah pindah ke tempat lain sebab kita kat kilang ni ialah tempat kilang kita sewa je. And then bila kita dah shift kat tempat lain, dia agak jauh daripada rumah saya. Jadi saya punya kos pengangkutan tu memang bertambah lah. Saya rasa tak boleh ni. Dah habis bajet saya, dah lari sikit kat sana sebab saya kena tambahkan extra expenses saya kat petrol. Jadi saya beranikan diri untuk tanya bos, bos minta maaf tapi kita kena, cara kita tanya tu elok-elok lah. Jangan kata, apa ni bos, dah pindah dah, petrol nak tambah lagi, susah macam ni. Tu cara kita nak propose tu. Kat sana kena belajar, okey. Kalau anda rasa anda nak minta sesuatu yang melibatkan kos tu, anda punya cara nak propose tu kena cara yang sepatutnya. Jangan macam tu. Memang bos pun menyampah lah, terus dia suruh you resign je. Betul. Jadi macam saya rasa benda tu patutlah untuk saya nak propose kat bos saya. Saya rasa saya patut minta sebab saya dah makan sikit senior gaji dalam kos petrol saya. Jadi saya tanya bos, polite way lah. Tapi saya rasa dia mesti okey sebab kita bagi point yang sepatutnya. Dia mesti tak boleh nak menyangka dah point kita ada fakta kat sana. Fakta, jarak dah bertambah, I kena ulang alik, I kena bawa kereta pula sebab jarak dia terlalu jauh, banyak lori-lori yang agak berbahaya lah dia punya location tu. Agak gelap sikit, kalau malam tu gelap, jadi nak pergi pakai motor tak boleh, kena pakai kereta. So kita keluarkan kita punya fakta tu. Bos, minta maaf je bos, saya ada sikit nak discuss dengan bos ni. Macam ni lah bos, kita dah pindah kat sini. Saya dah cuba 1 bulan dah. Saya punya bajet sebelum ni petrol saya banyak ni. Lepas tu sekarang dah jadi double lah bos. Boleh tak minta tolong bos add sikit saya punya allowance petrol bos. At least saya boleh backup balik lah saya punya gaji. Saya dah overspend. Sebab bulan lepas saya dah total dah extra 100 setengah. Kita mention benda yang sepatutnya lah. Dan saya pun tahu bos dia takkan bodoh tau. Dia mesti boleh agak-agak boleh total punya. Dia tahu okay, sebelum ni I punya location dekat A. Sekarang I punya location ada pindah dekat B. You punya rumah bos pun akan tahu kita tinggal kat mana kan. Okay, you punya tempat tinggal you dekat sini. Yelah memang betul lah, dah jauh dah. You berapa you nak? Dia tanya ayat macam tu. Jadi anda pun janganlah nak ambil kesempatan kat sana mentang-mentang bos tanya berapa you nak tambah kat petrol tu. You janganlah add benda yang over. Agak-agak lah benda tu, jangan terlalu over sangat. Nanti bila kita bagi amount yang kita rasa saya
2 cukup lah, 3 cukup lah, okey lah. Dia pun okey. Memang jadi sebab benda you tengoklah, benda tu kalau betul-betul you perlu untuk discuss dengan bos, you perlu untuk tambah kat sana, bos akan teragak-agak. Cuma you jangan main-main lah. You jangan cuba nak putar belik. Tu memang bos tak suka lah. Jadi saya ulangan balik lagi sekali cerita belalang tu lah pada mereka yang mungkin terlepas pandang ke pasal cerita belalang tu. Okey, cerita belalang ni ialah ada seekor belalang ni. Dia terperangkap dalam satu kotak. Okey, saiz dia kotak beginilah tinggi dia. Sebab saya nak cerita berkenaan dengan lompatan besi belalang ni. Lompatan si belalang. Belalang kan dia boleh lompat kan. Ada seekor belalang ni, dia terperangkap dalam satu kotak yang tinggi macam ni. So bila dia try lompat sampailah dia boleh lompat lebih daripada kotak tu untuk keluarkan diri, untuk melarikan diri daripada kotak tu tinggi gini. So bila dia dah terlepas daripada kotak tu, dia dah bercampur dengan si belalang yang lain kat di luar sana, di dalam hutan sana. Dia ada terjumpa lah belalang ni. Kenapa? So belalang lain-lain lompat tinggi gila macam ni. Aku macam ni je. Dia lompat lagi. Macam ni je aku punya. Lompat tinggi aku boleh. Aku dah usaha sebaik mungkin dah. Sebab dia dah biasa dalam kotak tu tinggi gini. Dia pergilah tanya kat si belalang yang beria lompat tinggi kat luar sana. Sebab dia lompat pendek je kan. Dia tanya lah, kenapa kau lompat tinggi sangat padahal kau dengan aku sama je darjah 1. Contohnya kan. Kau dengan aku darjah 1 sama je. Tak ada beza pun, kaki kau panjang tu tinggi lebih kurang sama dengan aku. Apa yang special sangat kau ni boleh lompat tinggi tu? Kawan tu pun tengoklah. Bukan kita memang best macam ni lompat tinggi gini ke? Kenapa pula kau tanya aku? Sebab aku lompat macam ni je. Dia bila terfikir balik. Mungkin dia dah disetkan. Bila dia dah terperangkap dalam kotak tu, dia dah setkan dalam mind dia, aku boleh lompat tinggi ni je. Bila aku dah lepas tu, kira aku lompat tinggi ni je. Aku tak boleh nak lompat lebih tinggi lagi. Sebab dia dah terperangkap dalam dunia yang kotak pendek gini. Macam tu lah juga dengan kita punya mindset kita. Bila kita dah diperangkap dengan kita punya fikiran, aku memang boleh tahap ni je. Aku tak boleh nak pergi lebih lagi. Kerja aku memang kerja ni je. Aku tak boleh nak naik ke atas lagi. Jadi, anda janganlah setkan diri anda yang anda punya keupayaan tu takat tu je. Jangan. Kita kena setkan keupayaan kita infinity. Selagi kita boleh panjat tinggi lagi, panjat je. Okay? Itu saja yang saya nak kongsikan. Ada yang komen ke? Maaf lah kalau saya tak terbaca. Asyik terpopek-popek kat sini. Okay. Tak ada pun saya ada yang komen. Okay. Harap cerita belalang tu dapat memberikan anda sedikit inspirasi untuk mulakan lompatan yang lagi tinggi. Jangan lompat paras ni je. Okay.